Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama lagi dalam Zal's Ini Channel. Di hari ini kita nak hiking. Aktiviti bersama keluarga, kita akan hiking di Bukit Bubus. Jadi jom. Okay, jom. Ini dia punya track laluan dia. Oh. Sebab kita menuju dah. Kan. Kau betul lepas dah. Pergi. Akan betul pergi. Hoi. Semua orang gila. Aus. Aus, peace. Okey, ni seorang lagi. 3 orang. Apa? Dah mandi? Tak lagi ya. Tak lagi ya. Okey, tak payah mandi. Kalau mandi nanti lambat. Ini kita nak try kasut baru. Adidas Terrex. Ini dia punya laluan. Bukan jogging nak hiking je. Tahu lah. Jogging dong ke sini. Kat sana. Gambar. Bukit Bubus ni tak tinggi pun. Sesuai lah untuk kanak-kanak. Tinggi Bukit Keluang. Tak rendah sikit lah daripada Bukit Keluang. Tinggi di Terengganu. Ni taklah. Yang popularnya Bukit apa? Bukit Keluang. Dan ni yang second lah. Yang second. Yang ni kedua tertinggi. Ni kita hiking bersama Ate. Teh. Oh, semangat dia. Nama kerja apa teh? Aku letih lah. Kerja batai. Coba lebih. No. Kita akan melalui celah-celah tangki tepi pagar. Light. Kau lama tak naik nampak rope down. Ni be. Tinggi teh. Ada ATV. Tali. Ni naik pakai atas ni. Ni tangki air. Kita naik lagi. Ni dia mendaki. Boleh yang. Dah. Tengok ni. Dia dah depan lagi. Kita dah masuk fasa mendaki. Tu geng-geng mendaki. Yang seorang tu tak boleh kotor. Pegang sikit lah kat baju. Okey, aus. Okey, tengok dia nak saja. Tak boleh kotor ni seorang ni. Okay, jom. Go hikers. Kita sekarang berada di kawasan
Awak 3 orang nak ambil gambar ni. Okey, kita dah hampir sampai. Sekejap je. Hiking dalam 15 minit, 10 minit. Okey, kita dah start nak turun. Jom. Sekejap je nak buat perlu-perlu. Buat budak-budak ni exercise. Sekarang kita dah nak turun. Jom. Ini adalah kabus. Nampak geng, dia kabus. Kabus sebelah pagi ni dia kabus. Jadi tengok kat belakang tu berasak-rasak. Kau jangan lari kau. Licin. Okey, jom. Kita tengok kita dah sampai dah. Sampai ke puncak Bukit Bubus. Tengok ni. View dia ni cantik sangat. This is Bukit Bubus. Okey. Tunjuk pantai, Bang. Inilah pantainya. Ini dah pantai tu, kamera sampai bawah. Okey, ini dia. Bukit Bubus, suasana di Bukit Bubus. Ini dia suasana. Teh takut ke? Oh lo teh takut. 500 je. Bukit Bubus. Ni. 500 meter je. 300 meter. Kalau kau tengok ni tempat kita parking tadi. Ni kita parking bawah tadi. Tu jalan Yuniza. Masjid Tamat Ilmu dan itu kampus Yuniza lah, kampus Besut. Yuniza. Itu sekolah katanya tu. Tempat parking tadi. Dan ni adalah Pantai Dendung. Cantik pantai ni. Tapi orang jarang datang sebabnya dia ada ni air tu. Tengah-tengah tu. Jadi payah nak cross ke pantai. Dan nak tunjuk sana adalah pulau perhentian. Lepas tu dan tu adalah Bukit Keluang. Sebelah sana tu Bukit Keluang, tapi Bukit Keluang yang sebelah sini, yang sebelah jeti ni. Yang ada sebelah sana tu yang tempat orang ramai sebelah sana. Ni yang sebelah sini nampak ada orang tu. Itulah suasana di Bukit Bubus. Kita dah menuruni lori geng, tak sempat rakam video sebab dia turun tu curam, jadi takut aku jatuh. Payah taipung lagi. Bodoh lagi ni sebelah ni, bodoh. So dah settle hiking kita untuk pagi ini. Lebih kurang dekat je geng, 15 minit lah hiking. Boleh lah kita bawa sesuai lah untuk budak-budak kecil. Baby tu. Boleh lah sesuai. Tak tinggi dan tidak jauh sangat, tapi ada pendakian lah. Penat jugalah kita rasa. Sebab dengan budak-budak kalau seorang mungkin tak ada apa.
Okey. Okey, jadi itu saja untuk pagi ini. Aktiviti hiking kita. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Perfect night.